Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak sekali banyak lah, orang kata bash edit, tukar department daripada contoh sekarang ni kan Justech ada 33 user. So maybe kita nak sekaligus masukkan maybe 5 orang terus masuk management, maybe 10 orang masuk ke technical. So untuk edit benda-benda tu, first kali kita kena tick dulu yang kat mana yang user banyak kat sini, nak 33. So sebagai contoh kita ambil 3 ni nak masuk management, tick dulu macam ni 3 orang ni. Okay, bila tick, klik ni ada bash update ni kan, klik sini bash edit. So kita nak edit apa? Department. So 3 orang ni nak masuk department management, klik OK, automatic dah ada kat management. Okay, so sama juga kalau technical ataupun intern. So kita nak masuk contoh untuk intern, kita ni tak ada orang lagi intern kosong, kita ambil balik semua kita fullkan ni. Kita ambil contoh intern 1 2 3 4, bash edit, kita masuk kat department mana? Technical tapi intern, klik OK, automatic dah ada kat sini. Alright, itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.